Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi ke channel saya. Dan pada video kali ini saya ingin berkongsi pengalaman saya uh, bersama dengan MACVA, iaitu Malaysian Armed Forces Chinese Veterans Association. Jadi saya telah mendapat satu jemputan daripada seorang yang saya tak kenal untuk menjemput saya hadir ke luncheon ataupun makan tengah hari di sebuah resort hotel di Damansara. Dan saya pun menerima jemputan tersebut tanpa mengetahui apakah itu MACVA. Dan saya anggapkan kemungkinan mungkinlah hanya beberapa orang saja yang akan hadir. Tetapi pada ketika saya sampai di hotel tersebut, terdapat lebih daripada 300 orang dan kebanyakannya orang-orang Cina ataupun kaum Cina yang menjadi pesara ataupun bekas tentera di Raja Malaysia, iaitu di dalam tentera darat, tentera laut dan juga tentera udara. Jadi tujuan utama saya ingin membuat perkongsian ini adalah untuk mengimbau kembali bagaimana parahnya negara kita sekarang ini dari sudut hubungan perkauman dan juga hubungan antara agama. Contohnya apa yang berlaku baru-baru ini, tarian daripada era FM yang bagi saya daripada maklumat yang saya terima bukan tujuan menghina, tetapi masih lagi dari sudut tidak baiklah cara yang disampaikan, dan telah digembar-gemborkan oleh social influencers yang banyak hingga menjadi ketegangan di dalam hubungan perkauman kita. Ini menunjukkan bahawa masing-masing kita tidak menghormati, masing-masing kita saling mendengki, dan ini adalah suatu perkara yang cukup suka atau cukup disukai oleh ahli politik daripada parti-parti kaum. Tidaklah kaum mana, kaum Melayu ke Cina atau India, yang memang suka apabila kita sama-sama tidak mempercayai antara satu sama lain, mudah mereka mendapat undi daripada kaum mereka sendiri. Jadi kita pun sebagai social media users ataupun pengguna social media harus bertanggungjawab. Kalau kita orang Islam, kita akan berdosa kalau kita menggembar-gemborkan tanpa siasatan, dan apabila kita dah pasti siasatan pun kita tidak boleh menghina ataupun menuduh sembarangan. Ini adalah satu dosa dan juga suatu yang akan merosakkan masyarakat kita. Jadi kalau kita mengimbau kembali beberapa tokoh-tokoh politik yang sering menuduh kaum-kaum selain Melayu, terutamanya orang Cina dan kadang-kadangnya orang India, dengan mengatakan bahawa mereka-mereka ini adalah pendatang dan juga tidak setia kepada negara. Malangnya yang selalu menyebut-nyebut perkara itu adalah tidak lain dan tidak bukan daripada Tun M ataupun Dr. Mahathir yang kita hormati sebagai pemimpin besar orang Melayu, dan beliau selalu mengungkit-ungkitkan tentang orang-orang bukan Melayu yang dikatakan tidak setia kepada negara, setia kepada negara asal mereka. Jadi apabila saya hadir di makan tengah hari itu, saya dapat melihat betapa ramainya. Tak pernah saya melihat berapa ramai sehingga 300 orang. Walaupun saya waktu kecil dahulu duduk di barak polis hanya kenal 1, 2, 3 orang India, Bengali dan Cina yang menganggotai pasukan polis. Jadi saya biasa bermain dengan anak-anak Bengali, Cina dan India, dan tak ada masalah perkauman di antara kami ketika itu. Jadi apabila Tun M selalu mengutarakan konsep demikian, maka ia disambutlah seperti orang-orang Pesuruhjaya PAS Perak yang mengatakan bahawa hanya orang yang mata macam kita, darah macam kita, bermaksud bahawa orang yang mata berlainan daripada kita ni dia tak berapa
setialah kepada negara kita kerana mengibarkan bendera negara lain. Malangnya juga kita dapati ada juga ahli-ahli akademik yang juga membawa naratif yang sama. Walaupun mereka bercakap tentang sekolah bernakula dan sebagainya, tapi mereka-mereka ini yang peliknya adalah orang Cina sendiri yang menghina kaum-kaum mereka sendiri. Seorang Cina Muslim menjadi Muslim dan seorang lagi yang bukan Muslim, tetapi kedua-duanya dianggap sebagai tokoh akademik. Jadi saya ingin berkongsi pengalaman sewaktu saya bersama dengan MACVA ataupun Malaysian Armed Forces Chinese Veteran Association ini sebagai satu pembuka mata bagi diri saya sendiri, walaupun saya selalu menulis dan bercakap tentang bagaimana kita harus saling bergantungan antara satu sama lain, saling hormat menghormati, saling kita sayang menyayangi antara satu sama lain. Kenapa kita tak boleh sayang? Anak-anak kita pun kerja dengan kaum-kaum lain, saya sendiri pun kerja dengan kaum lain. Jadi apa masalah dengan kita untuk berterima kasih dan juga saling menghormati dan mempercayai serta berterima kasih kepada semua kaum. Bak kata rakan saya, seorang arkitek, mengatakan bahawa hidup kita ini bercampur aduk, dari sudut susu galur ibu bapa kita, datuk nenek kita yang bertemu di dalam majlis-majlis ataupun perkara-perkara ataupun peristiwa dengan kaum-kaum lain. Tak usah tengok jauh lah, kita tengok guru-guru kita. Contohnya, kalau orang yang sebaya saya kebanyakannya guru bukan Melayu. Mungkin yang sekarang yang berumur 40 tahun ke bawah, kebanyakannya guru adalah Melayu. Jadi susah sikit mereka hendak mewujudkan perasaan terima kasih dan sebagainya. Tetapi saya 90% adalah bukan Melayu guru-guru saya, daripada sekolah Saint Mark hingga ke sekolah Hua Lian. Yang tu lagilah kebanyakannya ataupun 95%-nya adalah kaum Cina. Jadi di sini kalau kita lihat pergaulan yang berlaku bersama pesara-pesara lelaki dan juga pesara-pesara wanita pun, kali pertama saya mendengar bahawa ada juga kaum wanita yang menjadi askar. Dan bukan saja askar daripada kaum Melayu, tetapi kaum bukan Melayu. Dan saya tanya, askar macam mana? Oh, dia kata ada askar tentera darat, ada prof, ada askar tentera laut, dan juga tentera udara. Jadi saya pun tak terfikir langsung, bukan saja tak terfikir betapa ramainya orang yang daripada kaum-kaum Cina terutamanya, tetapi juga daripada kaum wanita Cina dan juga India yang saya jumpa Cina lah. Jadi di sini saya pun terkejut dan terharu tentang perkara tersebut. Maka saya ingin menunjukkan dua perkara di sini, iaitu satu adalah ketika kumpulan MACVA ini ataupun kumpulan tentera-tentera, pesara tentera atau veteran tentera daripada kaum bukan Melayu ni menyanyi lagu Inilah Barisan Kita selepas menyanyi lagu Negaraku. Maka sama-sama kita dengar lagu tersebut nanti. Dan ketika nyanyian itu berlaku, saya pun terasa sebab bapa saya juga seorang polis yang pernah berkhidmat sebagai field force, iaitu masuk hutan dan bertempur dengan komunis, seperti juga semua pesara-pesara tersebut. Jadi lagu itu daripada kecil lagi saya dah hafal, dan ia menjadi suatu yang cukup terharu bagi saya. Jadi marilah kita sama-sama mendengar lagu tersebut. Dunia
kita selama One more song. Jaya. Lagu yang bersemangat. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, senantiasa sedia berdoa untuk ibu pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Ini sumpah pernikahan kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, tangguhlah bunga di atas busana. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Semboyan telah berbunyi menuju medan bakti. Ya, seperti saya katakan tadi, memang saya jadi tersebab mendengar lagu tersebut. Selepas ini saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang telah diberikan kepada saya oleh Presiden MAKVA atau Malaysian Armed Forces Chinese Veteran Association. Buku ini bertajuk Memoir Malaya and Borneo at War. Jadi di sini adalah satu kumpulan tulisan-tulisan daripada askar-askar atau tentera-tentera dari pelbagai kaum, bukan saja daripada kaum Cina tetapi juga daripada Melayu dan India, tapi kebanyakannya daripada kaum Cina, yang menceritakan pengalaman-pengalaman mereka di dalam perkhidmatan untuk menyelamatkan Malaysia daripada tentangan komunis dan sebagainya. Jadi saya pun membaca beberapa cebisan, melihat fotograf ataupun gambar-gambar yang dipaparkan, dan terasa gerun serta juga terharu kerana arwah ayah saya juga melalui perkara tersebut, walaupun dia tak pernah cerita tentang perkara itu. Ibu saya pun telah menjadi sakit anxiety disorder selama 40 tahun, menjaga kami 6 orang anak, adik-beradik, dan beliau mungkin terasa tertekan sama ada suaminya akan pulang ke rumah atau tidak. Jadi saya tak pernah terasa perkara tersebut, sehinggalah saya dewasa dan mengimbau kembali apa yang tidak pernah diceritakan oleh arwah ayah saya. Walaupun saya menjumpa diary-diary yang menunjukkan beliau bertempur. Ibu saya pernah berkata, "Bapa hang balik rumah tak tidur seminggu sampai aku kena bawa dia pergi jumpa bomoh." Jadi di situ menunjukkan bahawa ketika beliau bertempur dan telah membunuh bersama dengan pasukannya 6 orang komunis yang disebut sebagai bandit di dalam diary beliau. Jadi dengan membaca karangan-karangan, esei-esei yang telah dipaparkan, kita dapat melihat bagaimana mereka ini semua telah menjulang senjata, telah tinggal di dalam hutan, yang telah kita lihat sama ada akan dibaham buaya atau dibaham harimau, ataupun dibelit oleh ular sawa, atau dipatuk ular tedung sela. Semua ni kita tak pernah berasa, dan saya rasa Tun M pun tak pernah berasa, dan Pesuruhjaya PAS pun rasanya tak pernah berasa. Mulut sedap bercakap, tuan-tuan. Kita tak boleh menganggap mulut kita, seperti juga ahli-ahli sosial media yang suka menggembar-gemburkan perkauman, mana pernah mereka kenal hutan belantara dan muncung senjata yang dihalakan untuk menarik nyawa kita. Jadi semua tu kita tak pernah cakap. Dan ahli-ahli politik yang memuncung-muncung, menuding-nuding suka tu pun sama juga, 2 kali 5. Tak pernah juga dia menjulang senjata, tapi lagak macam pahlawan. Kita pula terikut-ikut.
Jadi di sini saya berharap bahawa janganlah kita terpengaruh dengan orang macam Tun Dr. Mahathir yang suka memainkan sentimen politik untuk tujuan politik beliau semata-mata. Beliau tak ada kesetiaan kepada kita semua rakyat Malaysia. Saya tak kata dia tak setia pada Malaysia. Saya kata dia tidak setia dan tidak hormat dan juga tidak kasih mengasihi kepada kita semua rakyat Malaysia. Sama juga sekarang ni yang dicontohi oleh orang daripada satu parti politik yang memperjuangkan bangsa Melayu dan satu parti politik yang menunggang agama Islam. Jadi kita jangan terpengaruh dengan mereka. Kita lihat dengan sendiri buku memoir ini yang juga mengandungi pengalaman-pengalaman tentera-tentera yang telah menyelamatkan kita semua. Tidak kira bangsa apa, tidak kira kaum apa, tidak kira agama kita, dengan meletakkan nyawa mereka sebagai suatu apa yang dikatakan pertarungan. Ada saya bila mendengar percakapan tu seorang Cina yang telah tinggal dengan tentera komunis selama 20 tahun saya rasa sebagai ejen telah mengatakan bahawa kita waktu itu Prof, kalau rasa-rasa 80-20 kalau rasa 20-80% boleh menang, kita akan lawan. Saya dengar tu saya rasa gerun sebab 20% hanya untuk hidup. Jadi kalau saya mungkin 40% atau 50% baru saya bertempur. Tetapi mereka ni kata 20% chances of survival, we go to war. Jadi itu dia punya semangat yang ditunjuk. Saya pun ni umur dah 88, 89, yang saya pun baru 63. Jadi walaupun saya muda, saya rasa saya pun tak berani macam tu. Jadi di sini saya harap rakyat-rakyat Malaysia semua, tidak kira kaum Melayu dan juga kaum lain, kita berterima kasih kepada Mak Wah dan juga pahlawan-pahlawan perwira kita daripada semua kaum. Dan janganlah kita terpengaruh bahawa kaum-kaum di Malaysia ini tidak setia, kerana nama-nama di situ ada semua kaum, bukan macam nama politik satu kaum dan nama politik satu agama. Nama-nama semua daripada semua kaum. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar perkongsian saya. Assalamualaikum. Hi everybody. If you would like to own my book and have my signature as well as a personal note from me, please follow the instruction. Thank you.